Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Serap Bidah bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Selamat tahun baru 2026. Kita mulakan tahun baru ni dengan cerita yang manis-manis. Pasal kejayaan skuad Malaysia Under-23 dapat pingat gangsa di Sukan C 2025. Aku ingatkan nak skip je simbang pasal ni, tapi rasa bersalah juga sebab patutnya kejayaan macam ni lah kita raikan. Kalau ikutkan rekod, last kali bola sepak lelaki Malaysia dapat medal Time Sukan C pada tahun 2017 yang berlangsung di Kuala Lumpur. Sebagai tuan rumah, harapan tinggi diletakkan untuk skuad Malaysia dapat ibu segala pingat, pingat emas. Tapi Malaysia tewas 1-0 di final kepada Thailand dan berjaya dapat silver. 3 edisi Sukan C selepas tu Malaysia gagal bawa balik medal. Akhirnya lepas 8 tahun Malaysia berjaya bawa balik medal gangsa. So dalam video kali ni kita nak ceritalah macam mana perjalanan skuad Malaysia Under-23 ni dalam Sukan C 2025. Nafuzizin call up 25 player dengan average umur 20.84 tahun. Kalau korang tak ingat, since Sukan C 2017 hanya player bawah 22 tahun je yang boleh diregister untuk main bola sepak Sukan C. So basically ini skuad Malaysia Under-22 dan ini juga skuad yang sama gagal kelayakan Piala Asia Under-23 pada September yang lepas. So ramai yang tak letak harapan tinggi dengan skuad ni. Daripada 25 player yang dapat call up tadi, yang boleh diregister 23 player je dalam Sukan C. Antara player yang consider senior lah dalam skuad ni dan antara player yang aku familiar juga. Ubay main Terengganu, Alif Izwan main dengan Selangor, Aisyah Hadi JDT 2, Hakimi KL City, Fergus Teni main dengan Sabah dan Haziq Kuti main dengan Penang. Ini antara player tonggak dekat kelab masing-masing. Bila dah jadi main player ni, memang kelab susah lah nak lepaskan diorang main dekat Sukan C sebab Sukan C ni berlangsung di luar international break. Match Liga Super dan Piala FA Malaysia masih berjalan, so 3 player lambat dilepaskan oleh kelab masing-masing. Alif Izwan, Ubay dan Fergus Teni. Fergus Teni sampai ke sudah tak dapat main dalam match Sukan C. Datang-datang join team terus kalung medal gangsa. Format tournament level Asia Tenggara ni standard lah. Mula-mula main grouping, juara grouping dan pasukan di tempat kedua terbaik akan layak ke semi-final. Pasukan yang kalah dekat semi-final akan main dalam match penentuan tempat ketiga keempat untuk merebut gangsa. Pasukan yang menang di semi-final akan main di final untuk merebut silver dan gold. So Malaysia duduk dekat grup B dengan Laos dan Vietnam. Ada 3 pasukan je dalam grup ni. First match grouping, Malaysia bertemu dengan Laos. Laos leading seawal minit keempat. Goyang jugalah bila kena sebiji dengan Laos ni di awal permainan. Memanglah ramai yang tak letak expectation tinggi dengan skuad ni, tapi takkanlah level Laos boleh kecundang. Mujur je lah Malaysia comeback, skor 4 gol lepas tu. So first match Malaysia menang 4-1. Malaysia leading grouping sebabkan ada advantage goal different. Match sebelum tu Vietnam bertemu dengan Laos, Vietnam hanya menewaskan Laos 2-1 je. Second match lawan Vietnam, match penentuan juara grouping. Match lawan Laos, Ubay tak sempat join team. Lawan Vietnam ni Ubay diturunkan sebagai captain. Nampak macam Ubay takes time lah nak settle down. 2 gol Vietnam di first half datang daripada belah kanan Malaysia dan gagal di clear Ubay. So Malaysia kalah dengan Vietnam 0-2 seperti yang dijangka. Vietnam juara grouping dan layak ke semifinal. Malaysia berada di tempat kedua, terpaksa tunggu result match Indonesia bertemu dengan Myanmar untuk penentuan pasukan yang berada di tempat kedua terbaik. End up Indonesia menewaskan Myanmar 3-1. Point Indonesia dan Malaysia sama 3 point. Goal different pun sama +1. So penentuan pasukan di tempat kedua terbaik jatuh ke kriteria ketiga based on jumlah gol dalam grouping. So Malaysia 4 gol, Indonesia 3 gol. Malaysia lebih 1 gol daripada Indonesia. Mujurlah Malaysia skor 4 biji lawan Laos. So Malaysia berada di pasukan di tempat kedua terbaik dan layak ke semifinal. Dekat semifinal, Malaysia berjumpa dengan Thailand, pasukan tuan rumah. Tapi time ni gameplay Malaysia dah semakin baik. Paksa player Thai main parking bus dengan 6 player dekat defense line. Thailand berjaya skor gol awal daripada free kick, tapi pada minit ke-17 ada player Malaysia yang kena second yellow dan dapat red card. Awal sangat, minit ke-17 dah kena. Ikutkan logik dan performance semasa Malaysia, biasanya dah game over lah untuk Malaysia.
Macam nak tunggu masa Malaysia kena bantai dengan Thailand. Tapi sebaliknya yang dipersembahkan oleh skuad Malaysia masih control ball possession, masih mampu untuk attack Thailand. Malaysia tak main parking bus. Ada juga beberapa peluang terbaik untuk skor gol, tapi belum ada rezeki lagi untuk skor. End up Malaysia still kalah lah 1-0. Tapi kalah kepada tuan rumah dengan 10 player, kira okey lah. Ramai juga yang pelik dengan skor Thailand. Lawan dengan Malaysia, Thailand ni macam tak berapa agresif. Tempo pun slow. Dalam match ni, nama Moses Raj, player Selangor 2, dan Zulhilmi Syarani, keeper JDT 2 dapat perhatian. Beberapa kali peluang Thailand dipatahkan oleh dua player ni. So Malaysia gagal layak ke final, tapi masih ada lagi peluang untuk bawa balik medal untuk penentuan tempat ketiga dan keempat. Dalam match bertemu dengan Filipina, buat pertama kalinya dalam Sukan C ni, Malaysia berjaya leading opponent dengan 1 gol. Danish Hakimi sudahkan situasi kelang kabut dalam kotak penalti. Tapi Filipina samakan kedudukan menerusi own goal daripada Hakimi. Mujur lepas tu Hakimi comeback balik, cover balik dengan menjaringkan gol kemenangan untuk Malaysia. So match tamat 2-1. Gameplay consider okey lah, 50-50. Cuma adalah situasi seram sejuk juga bila Malaysia kena attack. Takut-takut player Malaysia buat mistake. Habis match ni, selain orang sembang Malaysia berjaya dapat gangsa, orang juga sembang berkenaan dengan situasi Aisyah Hadi provoke player Filipina berjersey 21 Santiago Rublico lepas habis match. Mungkin adalah tu provoke time match. Itu yang Aisyah balas balik lepas habis match. Tak dinafikan benda ni memang tak ada sportsmanship. Patutnya dua-dua player ni relax je. Cuma yang rajin pick up isu ni geng-geng daripada negara seberang lah. Dah lah sebelum ni diorang cakap Aisyah Hadi tu orang tua. Kali ni dapat isu untuk sebat Aisyah Hadi, diorang tak bagi can. Basically squad Malaysia under 23 ni cuba bermain dengan DNA squad senior Harimau Malaya. Main 3 pertahanan, 2 wingback, 2 midfield, 3 forward. Bila bertahan compact, bila menyerang banyakkan player dekat forward. Cuma kualitinya berbeza lah. First touch tak cun, passing bersepar, control ball tak berapa nak smooth. Bila kualiti berbeza, result pun berbeza lah. Kalau nak tengok anak jati main, macam ni lah levelnya. Aku bukan nak blame player. Aku pun banyak kali cakap masalah-masalah ni bukan 100% diletakkan ke atas player. Ini sebenarnya masalah sistem bola sepak dekat Malaysia ni. Layak ke semi-final dan akhirnya dapat medal gangsa, kira power lah untuk skuad Malaysia under 23 ni yang tak diletakkan harapan tinggi daripada awal. Pada aku, level Asia Tenggara ni kalau kita dapat at least capai semi-final dah kira okey lah. Kalau nak setiap tournament main sampai ke final, nak jadi champion memang rasa susah sikit. Dapat semi-final kira okey. Yang penting nak tengok gameplay tu, ada masa depan ke tak. Apa-apa pun tahniah diucapkan kepada Coach Nafuzizin and the team kerana mencapai kejayaan medal gangsa di Sukan C 2025. Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.